Ramai orang Islam sangka harta pusaka cuma rumah dan tanah saja. Padahal baju yang kita pakai hari ini pun boleh jadi harta batil esok. Berani ke kita jawab depan Allah nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siri penerangan saya yang lepas dan dari komen dan soalan-soalan yang saya terima, saya dapati masih terdapat banyak kekeliruan dan kurang kefahaman asas tentang ilmu pewarisan. Jadi, saya akan mulakan satu siri penerangan untuk memberi sedikit pengetahuan dan kesedaran kepada semua. Saya nak namakan siri ini Pewarisan 101. Boleh ya? Semoga ia memberi manfaat kepada kita semua. Kali ini, saya ingin kembali kepada asas. Apa itu harta pusaka? Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan harta pusaka? Harta pusaka ialah semua harta yang ditinggalkan oleh seseorang selepas dia meninggal dunia. Bukan setakat rumah atau tanah sahaja. Ia termasuk wang simpanan, kenderaan, pelaburan, hutang yang belum diselesaikan. Senarai seperti ini, kebanyakan orang sudah tahu. Namun, ada satu lagi salah faham yang sering berlaku dalam masyarakat. Masalahnya, ramai menyangka harta pusaka hanya wujud apabila harta itu besar. Sebenarnya, semua benda yang ditinggalkan apabila berlaku kematian adalah harta pusaka. Ia bukan hanya yang berbentuk fizikal seperti kereta, gelang emas, tanah dan sebagainya, tetapi juga termasuk harta tidak ketara seperti harta intelek, akaun bank, saham dan pelaburan. Malah, jika kita tinggalkan sehelai baju atau sepasang kasut, itu juga dikira sebagai harta pusaka. Kesilapan paling biasa ialah berfikir, harta sikit tak perlu risau. Sedangkan sedikit atau banyak, proses pengurusannya tetap sama. Cuba kita fikir sekejap. Sebenarnya, kita tak memiliki apa-apa pun. Semua yang kita ada ni sebenarnya milik Allah. Dan kita hanyalah pemegang amanah je. Apabila kita meninggal dunia, semua harta itu perlu dikembalikan haknya mengikut ketetapannya, iaitu melalui pembahagian faraid. Sebab itu, kalau kita ambil harta orang yang dah meninggal dunia, walaupun nampak kecil je dan tidak berharga, sebaik-baiknya kita bertanya serta mendapat keizinan daripada ahli warisnya terlebih dahulu. Apabila kita faham apa itu harta pusaka, barulah kita faham kenapa perancangan pewarisan itu sangat penting. Dalam sistem aplikasi pewarisan.my, kami telah menyediakan modul lengkap untuk membantu pengurusan dan perancangan harta pusaka. Tuan dan puan boleh mencuba merancang harta pusaka sekarang. Okey? Gunakan aplikasi pewarisan.my untuk memudahkan anda membuat perancangan pewarisan dengan lebih mudah dan teratur. Perancangan pewarisan ni sebenarnya bukan semata-mata untuk orang yang kita tinggalkan. Adalah satu usaha kita untuk memastikan harta pusaka yang kita tinggalkan nanti tidak menjadi harta batil kepada para waris.